Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nak cakap Sebab hari tu kan aku dengan Adam tak ada. Betul. Kita orang dah macam awkward. So, aku je yang dah hat-trick 3 episod. 3 episod tiga episod. dah memang nampak muka Iqmal je. So Assalamualaikum. Kembali lagi kita di Studio Senja. Studio Senja. Bagi ada lagu ke? Kena nyanyi sekali Saya korang Siapa? kena nyanyi. Oh jangan nyanyi. So kembali lagi bersama aku Syafiq, Adam dan juga Iqmal. So korang akan nampak kita orang akan rotate lah host. Sebab hari tu kita dah episod 1, kita orang berlima. Dan kali ni kita dah apa? Apa dia? Rotate lah. Betul. Maksudnya hari tu ada Iqmal, Gas dengan Aira. Aira. Dan kali ni ada aku, Adam dan juga Iqmal. So next episode saya tak ada. Dah bagi apa hint. Lagi hint dah. Dah bagi hint awal-awal. Okay, so kita hari ni ada 2 orang lah. 2 orang Kita ada tetamu hangat. 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 Apa yang hangat? Hangat yang diperkatakan. Hangat yang diperkatakan. So hari ni kita ada 2 tetamu yang kalau korang pernah follow IG Arka ataupun workshop Martabat, kalau korang follow lah Itu Follow event, sekarang. event besar tu untuk Event untuk besar, student takkanlah architecture tak tahu kan. kat Malaysia. So kita ada peserta wakil daripada UTM-SI juga. So kita menjemput diorang lah untuk jadi guest hari ni. Okay, so tepukan lah sikit. Yeah. Okay, so korang boleh perkenalkan diri lah. Okay, so nama Aina Zahra, boleh panggil Z. Z eh? Z. Aku merupakan HOD untuk Suaka Arka. Wow. HOD, Head Head of Department. Head of Delegation. Regulation. Department tu sorry. macam kerja. Sebab apa-apa, akulah yang handle diorang. Okay. Next. Baik, seterusnya. Nama Adam Daniel, panggil Mamak. Mama. Panggil Mamak dari batch K-Leaders. Aku tak ada siapa pun, aku orang biasa kat dalam tu. Mama, macam mana boleh dapat panggilan Mama tu? Mamak tu belayah ada darah Mamak tu. Ya. Oh. Atuk Mamak nenek Arab. So daripada situ dari zaman sekolah menengah ada seorang member yang start panggil Mamak. Lah. Aku memang melekat sampai sekarang. Dia Melekat memang lebih selesa panggil Mamak. Lecturer pun Itu panggil some Mama of ke? lecturer memang panggil Mamak. Faham. Tapi orang ayah mana? Ayah orang Taiping. Taiping. Oh, dekat lah. Oh, Iqmal tengah ta'aruf. Tak ada. Tapi sekarang tinggal dekat mana? Sekarang tinggal Selangor, Rawang. Oh, Kampung kat Taiping. Rumah kat Rawang. Okay, nampak masing-masing ada personality dia sendirilah. Okay. Ada, maksudnya diorang ni dah macam Z dah part 5 kan. Mas Asal. Ari. Macam Mamak pun dah part 3. Part So three. diorang ni dah anggap macam tak ada senior. Senior lah. Dah senior lah. Dah second year eh? Second year lah untuk dah part second 5. year lah. Second year Kena lah. ada nickname. Betul. 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 Kena. Tapi asal nama kau Adam? Oish, aku tak ada apa-apa yang special pun. Ada seorang yang humble. Sorry yang humble lah. Okay, so untuk workshop Martabat ni kan, sebenarnya kalau macam kita orang tahu lah, workshop ni for macam group of architecture student berkumpul dari semua universiti untuk macam adakan satu competition kan. So bagi yang macam tak tahu lah, apa Martabat ni dan Arka tu apa? Boleh tak cuba share? Sebab kami pun batch yang tak pergi ni, and kita pun tak pergi. So kita pun nak tahu gak apa kita pun nak apa tahu maksud dalam itu. Sekejap. Dia macam nak bagi relax sikit. Kita tanya dulu, kenapa korang masuk workshop ni? Boleh. Kita slow dulu. Boleh. Sikit lagi nak jadi apa? Interview lah tadi. Batch yang join pun tak banyak. Ada batch Cak Masari. Petra pun Seorang. dua Dua orang. Lepas tu K-Leader seorang. Lepas tu dengan teknik. Oh, teknik ada. Teknik ada. Oh. So dia ni sebenarnya dia ditarik masuk last minute. Oh ya ke? Sebab ada Ada orang budak tarik diri. dia masuk free. Oh, Dia tak perlu sebab tu bayar masuk. 350 yang kita seronok. orang bayar tu. Baju pun tak payah bayar. Semua tak payah bayar. Pergi happy je. Satu orang tu okey lah. Orang tu yang kata dia nak tarik diri and replace with someone. So kita orang So duit gaji semua dia dia. sponsor. Ya, oh. Best. Uish. Asal Asal kau tak tarik aku? Oh.
nanti kita orang cari orang yang macam pandai canting kat sebab tak ada orang nak naikkan semangat kita orang. Sebab yang masuk hanya ada beberapa kerat je lelaki. Yang lain semua perempuan. Tahu. Betul ada juga tengok. Itulah orang perasan juga. Orang je lelaki. Sedih kat lah. 30 orang perempuan. Tapi so far tengok crowd korang okey juga tu. Maksudnya korang punya, tak tahu lah, tengok based on video yang dah post oleh Martabat, oleh Arkas sendiri kan. Tengok beli baju tau. Beli baju tau. Kita support walaupun tak pergi. Ada open order lagi Tak tahu tanya dok kan. Tanya saya. Ada open order lagi. Tak ada dah. Tak ada. Tengok. Tapi still nampak gak apa engagement yang korang dapat begitu macam seronok lagi lah. Macam itulah. Oh, maksudnya apa ni? Maksudnya 4 orang lelaki je untuk chanting ramai-ramai tu. Untuk cantik ramai-ramai pun selalunya kebanyakan saya seorang je. Oh. Dia lah banyak join canting dengan uni yang lain. Oh ya ke? Tapi kiranya macam masuk tu dia approach oleh kawan-kawan lah semua kan. Ke So, okay, aku masuk saja sebab tak pernah masuk kan. Rasa macam interesting sebab last year yang nak masuk kan kena cancel. betul. Sebab ramai sangat orang tak nak join kan. So, alam-alam tu masuk je lah untuk SEM ni. Untuk year ni. Memang nak dapat pengalaman lah kan. nak explore juga macam mana kan. Tapi at least kan kalau kita dah architecture student ni, benda tu kena explain juga sekali semua hidup. Walaupun kita ni pun tak tahu lagi dapat join ke tak. Sebab kita orang InsyaAllah. kita orang macam intern ni, kita orang tu ada ke plan nak buat, nak pergi ni kan. Tapi tu lah bila fikir ada masalah-masalah peribadi, so tak dapat pergi juga. Masuk lah next year. Itulah kalau boleh pergi kan. Bagilah banyak sikit lelaki dalam. Tapi kena bayar sikit lah. Itu. Mungkin kita akan tengok gandingan Adam dengan Adam. Adam dah mamak. Abang kita tunggu Aki Sport je lah nanti kan. Aku pun ikutkan sen lepas. Habis Aki Sport tu Cik Adib yang tanya nak join ke apa semua. Aku adalah tarik sikit-sikit budak KLD seramai nak join ikut kan. Tapi bila Cik Adib kata kena bayar yuran sebanyak tu, botak kepala. Banyak malah. Dia macam, 300 sana lah tu tak jadi lah. Lepas tu ni Z contact kata boleh pergi free ke? Memang on lah. Walaupun tak ada kawan pergi. Kenal orang baru je. Tak apa, kita buat kawan kat situ lah kan. Banyak kabel boleh buat tu. I mean like the feeling of that macam fun lah sangat-sangat. Orang yang kat sana pun memang most of them approachable lah semua. Jangan tak sombong ke apa. Betul. Sebab tengok gak korang boleh commit datang SI untuk buat preparation semua, and sampai sana pun korang pun disambut baik dengan U lain. Tengok seronok lah sebab member aku pun ada juga daripada U lain kan. Tengok macam mana dia tunjuk suasana time hari kejadian tu. Hui, memang gempak kan. Jealous tu. Jealous tu. Selalu kita chanting dekat Koyat je. Kompleks sukan je. Betul. Lama dua cantik. Yang last day Lama tu 2 jam. 2 jam canting. Jauh pula tu kan dari jalan. Serius. Dia keluar dekta canting depan dekta lu. Aku dah memang starting cantik kat tengah je. Dekat dekta, lepas tu tukar tempat. Pergi dekat tempat installation, lepas tu last time pergi dekat tempat padang. Memang straight terus 2 jam. Hush. Juga. Orang tak Memang berhenti tau. tak berhenti. Tak berhenti lah. Duduk repeat lah. Alip Petra tentu ada join. Dia masuk kejap dia dekat padang dia dah tak dapat join, dia dah tak larat. Tapi Alip tu aku tak function. boleh, aku suka betul lah, memang aku duduk kat situ. Jadi duduk je. Sebab bukan senang tu nak join kan. Ya gila. Yang ketut drum tu lagi lah. Ketut drum Aku lagi. ketuk ni, tambah ketuk. Kau ketut kau Chan. Nampak. Nampak kita dah nampak ni lah. Ada apa? Successor. Betul. Dah. Itu pun kita Chan lepas habis AGM tu pun itu berapa minit itu. Itu dah penat. Macam mana korang boleh, tapi bila ramai kita tak rasa penat tu. Kita sebab kita nak apa, feeling the experience lah kan. Macam best tu. Sekarang ni aku pun suara pun dah macam Dah slow dah. dah suara serak-serak basah. Kanten tak boleh jerit. Aduh. So sebenarnya kalau korang yang macam, apa benda? Apa chanting ni? Sebab chanting ni sebenarnya macam satu tradisi lah. Betul. Tradisi untuk budak-budak architecture. Mungkin Gas tahu. Memang ada belakang tak habis. Cuma dia buat dia. Sebenarnya semua ada kat sini. Betul. Maksudnya chanting ni sebenarnya benda yang macam
dapat mengeratkan lah. Betul. Dia culture yang best lah sebenarnya. Best lah. Dia kita ada, sebab kita kan macam budak Aki selalu stress kan. So macam canting ni one of the way kita nak release Release lah benda lah. tu Ya kan. betul. Tapi sejujurnya macam culture tu makin kurang lah sekarang. So Uish. orang-orang macam kita lah kita nak kena Oi. naikkan balik culture dia. Tapi nampak ke Habis itu. AJM tu ikut kan, akulah yang contact Kimi. Kata nak buat canting lepas AJM tu. Lepas tu awal aku ingat Kimi tak nak bagi kan, sebab tengok macam takut kacau curfew, kacau AJM kan. Tak dia bagi. Memang tak happy ada gila lah. Terus turun lah. Jarang lah curfew kena kacau pasal canting. Tak Ya. jarang lah tapi Biasanya kalau curfew dah habis, PB datang, PB datang pun kita orang stay cantik Continue. lah. Gelap-gelap pun kita canting juga kan. Harapnya PB tak ada tengok ah. Jadi kalau Bibi jumpa kita punya Dah podcast, mention PB pula kan. kami baik dengan Bibi. Kita orang deal dengan baik. Kita orang PB selalu lah datang rumah kita orang. Okay, so talk about apa workshop dengan canting ni. So korang mesti lah macam untuk SEM ni apa yang macam korang buat lah untuk apa yang korang guna lah daripada workshop, Proses lah. proses apa yang korang pakai dan terapkan untuk SEM ni lah. Ataupun kalau tak guna lagi pun apa yang korang rasa macam aku boleh guna skill ni. Kalau kan dalam martabat kan ada several competition, right? So in terms of color design, I think boleh integrate banyak of kita kan buat banyak structural punya Betul. installation, right? So kalau pergi tengok dia orang punya macam exhibition lah time tu kan, time yang dia orang tayang semua benda, the jointing and apa guna welding apa semua tu very much hebat lah dia orang punya ni. Oh, ada yang guna welding juga. Menang pula tu. Dia ada tahu tempat pijak macam jahit tu. Atau atas tu dia Dia pusing-pusing. very mechanism dia sangat Dahsyat Gila. Dia betul-betul effort untuk workshop ni. Tu universiti mana tu? USM. USM. Oh USM. USM. Shout out to USM. USM, Dapat best UPM. universiti lagi lah. Itu memang you yang power. Dong memang setiap workshop, dong gila-gila punya effort dong bagi tau untuk tu. Sebab macam aku tengok dia orang punya cara dia orang handle. Macam hari tu waktu balik daripada martabat pun, dia orang dah terus dalam bus, dia orang dah terus pilih HOD next untuk terus continue and dah prepare siap-siap. So memang awal lah dia orang punya preparation and everything. Well prepared lah. Lama lah dia orang buat preparation tu. Kira Deserve untuk menang. Ya tu. Sebab dong punya planning dong tu lama. So dong dah boleh susun structure dong macam mana dong nak betul. buat kerja tu. Memang deserve lah kot. Ya tu. Tapi congrats to USM lah sebab dia orang berjaya beat UPM kan. Sebelum ni kan UPM untuk menang. Ya betul. Tapi tengok juga dia punya video teaser ke or something like that lah. Sebab dong punya apa nama dong punya Bang Sekian. nama workshop USM. dong kan? USM. Ya. USM Bang Sekian. Sekian. Masih sekian lah. Tengok dong punya video kan. Hui, memang top tier punya video. Kau tengok tak video? Memang diorang memang ada banyak effort lah. Ya betul lah. Untuk memang macam korang kata tadi ada deserve lah untuk menang. Nampak lah. Tapi macam in terms of design pun semua tu sebenarnya from every competition pun kita dah boleh masukkan dalam kita punya design. Betul. Kita punya festival Aki, architecture punya festival apa semua. Macam this Aki Fest kan. Dia punya YDP, kita orang punya YDP memang betul-betul nak integrate martabat ni macam mana. So that macam semua orang boleh rasa martabat ni house supaya boleh tarik orang untuk masuk. Betul. Yelah kita hilang duit kan, tapi duit boleh kutip balik. Tapi the experience tu tak boleh dah. Ya tu. Yang tu yang kena. Priceless lah. Priceless. Benda tu pula setahun sekali je. Setahun sekali. Dan Mana aku pun dapat macam je. main drum tu seronok lah. First time rasa macam perempuan yang boleh duduk tengah-tengah and main drum. Betul orang And- pusing-pusing. And orang macam tak judge benda tu. Betul. Macam menarik. Walaupun penat lah. Memang penat tu. Orang 4 hari Lebih kurang lah 4 hari. 4 hari kau berkampung kan dekat UKM Kampung kat. Nak pergi lah. Kau nak pergi dah pada waktu tu. Malam tu. dekat Dekat je dalam setengah jam dari rumah aku. Tapi aku mula tak nak pergi.
Lalah, ada kat member aku yang pergi tak ajak aku. Bukan member tu. Bukan. Ni tak nak pergi ke alasan ni? Lepas tu balik kerja. Benar. Boleh ni pergi. So apa ni? Main drum tu okey lah. Drum tu elok. Drum okey. Drum okey. Drum okey. Drum okey lah. Drum okey, alhamdulillah. Tak pecah. Tak pecah. Tak pecah lagi lah. So ada pengalaman ke drum pecah ni? Tak boleh bagi tahu lah. Yang ni yang pecahkan drum ni. Kita tak baiki lagi. Kalau tengok video tak baiki lagi. Sebab tahu kita orang AGM hari tu memang kosong kita orang. Tak ada. Tak ada apa-apa. Tak ada drama. Semua memang datang kosong lah. Ya datang Aki Sport C5 tu kita bantai macam mana benda tu. Tak tahu. Sampai dah pecah betul-betul tak boleh pakai lah. Kan benda tu dah koyak sikit. Kita ketuk lagi. Mas tu memang kalau siapa yang join cantik memang dah tak ingat dah. Memang kalau nak muntah tu je yang membuatkan rasa segar. Dia berhenti kalau aku rasa nak muntah, aku rasa sakit perut tu je lah. Rasa pening-pening tu kan. Tengok pening-pening aku dah start lah masa. Ada pening. So harapnya apa ni pelajar Part 1 sepatutnya kena lah join lah. Benda ni fun. Kau kena try dulu. Betul lah. Tu masa AJM aku jerit tu. Ya. Awak tu. Bagi diorang tu kau siap-siap. Ajar diorang siap-siap. Ya itu diorang malu-malu kan dekat atas. Sebab biasa aku Part 1 ramai tu. 3 studio juga. 3 studio. Around like 83. Damn. 73 sama je lah. Kurang 3 lah. Just Part 1 sekarang? Belum masuk lagi penerapan untuk the next sem nanti? Belum. Oi. Sama macam Kalidis pun 4 studio juga kan sekarang. Sekarang 3. Sem lepas 4. Sem ni 3 balik. Okay, yang tahu je tahu. Tahu je tahu. Okay, kita kembali lah. So, kita fokus pada korang pula kan. Arka tu apa sebenarnya? Time ni lah kita nak tahu Arka ni apa. Ni sebab orang kurang sikit lah nak tengok video-video ni. Arka tu macam okay, Martabat punya tema ni macam somewhat traditional punya culture sikit. So kalau kita tengok uni yang lain macam diorang macam contohlah bangsa Kian, diorang kaji dekat negeri-negeri mana yang ada banyak pengkhianat. So, sebab itulah macam bangsa Kianite. Faham. So Kalau Arka ni kita sumpahan. Sumpahan yang macam kita orang ambil konsep talam dua muka. So macam orang boleh anggap kita orang baik, orang boleh anggap kita orang jahat. And kita orang ambil macam in terms of like Perak punya subject matter is kita ambil apa nama dia? Sang Kelembar. Sang Kelembar. Apa dia pula tu? Ya itu apa? Malu ajaib. Malu ajaib. Mitos. So mitos betul? Dia dari Batu Gajah kan? Sang Kelembar. Batu Gajah. Batu Gajah. Sama like that lah. InsyaAllah. Dekat dah ni. Semoga tak salah lah. Tak silap aku. So Sang Kelembar ni somewhat macam dia berkaitan dengan sumpahan. So kita orang membawa diri kita macam kalau kita orang pergi sana boleh jadi sumpahan ataupun boleh jadi something yang better dan tak. Okay. So itulah Arka tu macam mana maksud dia tak tahu maksud sangat sebenarnya. Arka tu lah nama sumpahan tu. So Arka tu adalah nama yang kita orang ni sebenarnya macam orang-orang yang membawa sumpahan tu kita orang ni macam kena pijak. Lepas tu kita membawa sumpahan tu dekat tempat sana. Untuk macam more like a revenge untuk tunjuk siapa kita. So Arka is us, Arka tu nama sumpahan tu. Faham. Nampak ada identiti sendiri lah. Macam cubalah nak bawa Perak tu somehow. Tengok berjaya kan? Nampak berjaya lah korang bawa personality tu. Macam kami pelajar SI ni bangga lah. Dapat wakil kan. Bangga. Sebab kita tahun lepas tak ada hantar sebab kewangan lah. Kewangan juga. So harapnya tahun depan boleh lah. Boleh gini. Teruskan lagi lah. Lagi-lagi pelajar-pelajar muda, pelajar Part 1. Masa kita dah tua. Kita ada pelajar Part 1 lah. Kita dah setahun Part lagi. 1 Part 2 tu sebenarnya boleh guna konsep ataupun cara kau nak olah. Macam Arka sendiri kan. Banyak lah benda yang boleh buat. Banyak kau boleh ambil inspirasi lah. Banyak. Mana tahu time SEM 3 kan kita ada buat rumah kecil kan. Itu lah. Tentulah kita nak pakai konsep macam tu. Yalah. Konsep yang pelik-pelik.
Ya betul. Naik apa Sam dah tak boleh dah guna. Tak Naik boleh buat benda pelik ni. Betul. SEM dah tak boleh dah. Time kerja nanti lagi lah. Tak boleh Time dah. time kita muda-muda ni lah, kita nak apa, explore benda yang pelik-pelik ni lah. Yelah betul. Buat dia macam Time belajar pelik. je lah. Time belajar je boleh buat tu. betul. Habis belajar kerja tak adanya. Ikut je cakap klien nak design apa, kita ikut je lah. Tapi korang bagus lah. Korang buat the first move untuk pergi kat workshop ni. Sebab kalau korang tak start, siapa lagi nak start tu? Sebab bila korang dah start pergi ni, confirm ada batch lain akan jealous. Betul. Saya akan senang cakap jealous lah. Sebab diorang tengok keseronokan yang korang dapat tu kan. Tapi bila korang dah pergi ni, confirm tahun depan confirm ramai. Aku guarantee lah. Kumpul duit saya siap lah. Kumpul duit. Ya, kumpul duit je siap. Berapa range harga dia 350 bulan. Yang itu lah yang pasti sebenarnya. Asal letak duit je. Tak apa, duit boleh cari. Duit boleh cari. Betul. Boleh cari. Cuma boleh sponsor lah. Tak kata boleh sponsor, boleh cari. Macam kalau ada orang yang minat fashion kan, dia orang boleh masuk fashion punya competition. Yalah betul. Dia orang boleh macam tunjuk dia orang punya bakat. So kat situ bukannya tak ada orang kata orang-orang yang hebat kat sana untuk macam tahu kita punya bakat apa semua. Dia orang boleh express dia orang punya segala. Ada yang perform juga, performance, menari apa semua. Dia Banyak bukan kan best-best. bukan setakat design je lah kan. No, it's like conclude of everything. Dia basically macam kita buat event kan. Instead of kita compete dengan batch, jadi kita compete as a faculty. Betul. Kita macam uni lawan uni lah sebenarnya kan. So sepatutnya kita kena terapkan lah benda tu. Ya, Dalam betul. event betul lah sebenarnya Ahmad Sari buat satu event yang menarik lah. InsyaAllah nanti kita akan tengok. Dia macam bukan sekadar lawan je tau. Dia including you building your own cable, you buat kawan kat sana. Ya Social betul, network. connection. Connection is very important kan dalam Ya, kita betul, punya betul. fakulti. Ya, juga ya. Tadi Mamat dah cakap lah, dia datang orang biasa. Orang biasa datang-datang banyak yang dah siap. The only thing yang aku buat masa preparation, aku buat weapon untuk untuk budak-budak Dia fashion. buat prop. Buat prop, weapon untuk lelaki dan perempuan tu je. Oh maksudnya kau datang time diorang dah banyak preparation dah siap dah. Almost lah. Almost Sebab ya. orang yang tarik diri tu macam kita orang still on hoping macam dia akan datang apa semua. Tapi dia tak datang. Adakah orang tak diri tu akan menyesal? Jangan. Saksikan. Tapi mana ada kau tak buat apa-apa. Chanting tu sebenarnya satu benda yang dah Very hard lah. betul lah spirit. Ya betul. Spirit korang tu as a team kat situ lah. Ya, aku rasa macam kalau dia tak ada untuk chanting tu, orang tak nampak pun your time SI. Ya betul. Very good lah. Besar. Jawab. Sebab tu saya memang dah semua perempuan kan. So memang setiap kali chanting terus sumbat. Walaupun dah ada crowd, aku try sumbat masuk duduk kat tengah terus. Boleh. Terus duduk kat situ. Bagus tu, bagus. Tapi Kau tahu. kan orang memang approach dia untuk chanting. Yelah. Ramai fans ni. Masih available ke? Masih lah. Promote tu. Boleh kita nak promote. Boleh isi lah kat ruang komen tu. Minta nombor. Okay, so kita dah dapat apa info tentang martabat workshop kan. So untuk SEM ni macam mana? Korang punya projek ke? Korang punya SEM? Macam mana? Sebab Z Part 5 dah satu SEM lagi akan menempuh ke intern. Macam kau Mamat macam mana? Saya projek tak buat apa lagi pun sebab tengah under group project lagi. So macam still sebab sekarang group project pun still macam part 2 punya kerja. Macam kita mesti kena buat sculpture. Nampak mana ni? Masa project 1 je lah. Project 1 pun buat small space untuk personal space. So macam tak boleh nak apply apa sangat. Untuk second punya group task 1B kena buat sculpture. So bagi seorang punya activity and then just buat sculpture. So macam tak boleh terlalu apply sangat pun sebab sculpture tu kena berdasarkan kita punya subject matter. Betul juga. Subject matter korang apa kali? Dia outdoor punya activity. So kita orang dapat surfer. So kita orang kena buat some abstract art model berdasarkan surfer. Berdasarkan surfer lah. Menarik. Menarik kan? Aku memang tak boleh relate lah sebab aku tak pernah hadap SEM tu. Macam Iqbal dari apa? Poli. Politeknik. Saya duduk poli. So So korang berdua ni
dari sama macam korang lah, dari SPM. Sampai orang masuk tu, uish, pedih kat masa part 1 lah. Sebab first time kan. Yelah betul. Tu memang 100% maybe. Tapi memang majority semua akan lalui benda yang sama lah. Semua akan rasa tertanya-tanya, kenapa kita masuk architecture? Masa part 1 pun buat line art kan. Tapi sekarang tengok balik macam, apa yang penat sangat buat benda ni? Betul. Patutnya kejap je, tapi kenapa boleh je lama dulu? Part 1 dengar mesti trigger lah. Kadang orang tengok macam tengok time part 1 kan, macam satu buat ni sekejap buat Kan dulu kita buat apa? A2 A1 juga. A1 je kan. Pun dah penat dah. Memang kerja manual memang 100% kan. Korang hampir 100% lah kan. Tak ada langsung kerja komputer awal-awal SEM. Itu yang penat lah. So apa yang membuatkan tadi kita dah tanya, kenapa korang join Martabat? So sekarang ni soalan paling penting, kenapa korang join architecture ni? Soalan sangat. Dia soalan ni memang famous lah. Kalau induction semua macam Tanya. kenapa Tanya. architecture? Tak ada lah macam setakat ni korang rasa di jalan yang betul lagi ke? Alhamdulillah betul lagi. Betul. Rasa okey Masih lagi. ada semangat? Masih ada Fun lagi semangat. architecture ni. Boleh hidup lagi under pressure. Boleh. Kita mission masih boleh lagi. Architecture ni kalau once korang dah tak ada rasa minat tu, memang tak lego dah. Sebab walaupun kita rasa penat ke apa, tapi kita rasa semangat lagi untuk hadap architecture ni. Itu yang membuatkan kita still boleh keep going on the future. Tapi kalau kita rasa once kita dah penat, dah tak boleh nak hadap benda ni, dah tak boleh nak design, tak boleh nak buat drawing semua, itu memang stop je lah selalunya. Tapi kita tak adalah nak encourage orang untuk stop. Ya betul lah. Cuba sedaya payah. Cuba sedia upaya. Selagi ada rasa minat, rasa semangat tu, teruskan. Sebab kepuasan yang bila kita dah siap tu Lain. Best. lain. Dapat push IG. Bahan aku. Kan. Itu goal lah. Goal Goal. lah. Okay. So macam Z dah 1 sem lagi dah akan menempuh intern. Ada Sana. ready lah. So Sebab memang suka. Okay, I don't like manual. Suka digital. So memang excited lah untuk SEM 5 sebenarnya. Okay. So boleh tapau lah SEM ni. InsyaAllah. Tapi nak kena lawan dengan budak-budak poli lah. Sebab dia orang kan dah experience ni. Boleh. Budak tak ada. Tapi budak boleh hebat. ikhlas ke? Ikhlas. Tapi yang terkejutnya untuk batch Ahmad Sari ni, diorang SEM ni budak poli ramai kan. Masuk intake SEM 4. Waktu SEM 4 33 orang. 33 orang. Ramai, terkejut juga lah daripada 60 je kan. Tiba-tiba jadi 90. 50. Sekarang ada berapa studio? Sekarang 3 studio. 3 Tiga So studio. each studio ada like 31 orang. Gila. Ramai. Tapi okay lah, budak-budak poli very kind. Diorang ajar apa yang supposed macam diorang ajar. Macam kita orang tak tahu apa yang nak buat dan macam AutoCAD ke SketchUp ni, diorang ajar. So Okay lah, proseduran okay lah. Tapi and most participant dekat Martabat pun budak poli kan? Ahmad Sari daripada budak poli macam Banyak sangat ramai. Betul kan? Dia orang lagi ramai daripada yang OG Ahmad Sari. Betul, terkejut juga sebab ada kat member aku pergi ni batch Ahmad Sari kat. Dia tengok kan, ni macam ramai budak poli. Itu macam bagus lah. Sebab budak poli ni semua baru masuk. And diorang baru first sem experience degree dekat UiTM ni. And diorang dah ada semangat untuk join workshop ni. So macam bagus. Very good lah. So nampak the newcomer ke ESI ni dapat positive vibe untuk kita punya scene degree ni. Kalau tak ada diorang macam sunyi juga. Rasanya macam kalau tak ada diorang tu pun sikit je orang sikit yang join lah. Kira diorang ada experience lah sebelum ni join event. Ada several of them ada. Yang from teknik pun ada yang pernah join juga. Yelah. Ada. Zaman ni zaman Kencana Kencana pergi workshop Kencana kan. Ulas kan. 2 tahun lepas lah. Shout out to Kencana. Shout out Kencana. Sebab kita pun banyak sini banyak borak tentang pengalaman dan semua student UiTM SI lah. Itu yang kita banyak mention kepada batch-batch yang lain. So orang tengok macam wow, batch aku dimension. Macam best lah. Sebab okay,
some of us pun macam tak bergaul sangat dengan batch yang lain kan. Betul. So when you join sini macam boleh join Aki Workshop ni, macam kita boleh bergaul dengan batch-batch yang lain yang betul. kita tak tahu pun perangai macam mana, how fun it is. Baru nampak lah Baru nampak perangai macam mana. Macam dengan budak teknik pun diorang last time kan. Macam waktu nak berpisah tu actually some of us nangis lah. Sebab macam diorang pun ada kata macam baru je nak rapat tapi tiba-tiba dah kena habis kat situ je. Ya, teknik kan dah habis last sem kan. Macam diorang pun tak bergaul dengan orang kan. Itulah. So bila diorang first jam bergaul tu diorang tahu apa perasaan. So kita macam boleh je kan, sebab architecture tak semua orang macam rapat dengan batch masing-masing kan. So ni lah chance untuk nak rapat pun. Betul. Aku dah rasa menyesal ni tak pergi. Itu yang beli baju ni. Bagus lah support. Ada juga support. Tapi betul lah apa yang kau cakap tu kan. Macam sebenarnya architecture ni kadang-kadang macam setiap batch ni membuatkan kita macam isolated. Sebab dia bukan sebab kita tak nak bergaul ke apa sebenarnya. Dia sebab satu sebab kita banyak kerja. Itu paling macam paling main lah. Main lah. Dapat free time je nak rehat terus. Betul. Nak guna free time untuk rehat. And time kita gather pun event-event yang kita buat je. Itu je antara waktu-waktu yang kita dapat gather ramai-ramai lah. Tapi itu pun dalam sekejap je kan. Itu pun ada setengah memang jenis tak turun. Itu pun satu hal juga tu. Kadang tu macam time event kita macam terlalu kompetitif kan. Anda tak, macam kita tak bergaul dengan semua batch. Ya betul. Siapa yang team tu team lah. Kadang time event tu pun kalau setiap kali event mesti nampak muka siapa je yang selalu turun. Boleh nampak jugalah. Kembali pada topik canting ni. Maksudnya canting ni memang function lah. Yang kena nak merapatkan juga. Architecture ni kena semangat kan. Macam oi, tak boleh tak semangat. Tak semangat. Duduk malam-malam, oi tak boleh. Malam-malam potong model. Kenapa aku kat sini? Potong model Nescafe 3-in-1 lah tepi kan. Nescafe 3-in-1 tengok. Aduh ya. Macam nanti kau mesti akan buat digital Yang tu penat agak. Sebenarnya macam tengok laptop lama pun macam Allah dah pening dah. Kita ada limit tau. Mata kita ni boleh fokus kepada screen tu 8 jam je sehari. Kalau lebih tu kita pun tak boleh fokus lah. So itu korang selalunya take a break lah. After 2 hours buat kerja, take a break sekejap. Main game ke apa ke kan. Aku memang main game. Aku kalau kerja pun 8 jam sehari. Aku kan 8 jam pun duduk depan komputer tu pun. Kadang pergi toilet, kadang ngulung. Oh tapi kan Z kan memang minat digital kan. So memang sebelum ni dah lama lah masuk dalam try software macam ni. Daripada SEM 2. Awal. Macam kan tak nak lambat untuk belajar sebab nanti waktu macam betul. Waktu kita naik tu baru nak belajar, so tak nak macam tu. So subjek digital drawing ni boleh score senang je lah. A+ lah. Tapi memang sepatutnya kita kena ambil apa belajar siap-siap. Ni lah belajar contoh kan. InsyaAllah. Apa orang panggil one step ahead. Maksud kita bawa orang yang betul lah. Macam SEM2 tu belajar AutoCAD dengan SketchUp dulu lah. Tapi macam Photoshop dengan AI tu memang dah tahu daripada dulu. Bagus lah. Benda tu yang sangat membantu kita nanti untuk ada lalas final nanti. Sebab tu kau kena try agak Mamak. Belajar. Kenapa macam tahu yang aku tak try ke? Tak salah pun belajar awal. Dia memudahkan kita untuk masa depan juga. SketchUp ni macam Sims je. Betul. Kau bayangkan orang lain week 13, week 12 tengah buat. Engkau week 11 dah siap lah. Tapi belum bagi dengan komen lecturer lah. Tapi at least kau dah siap awal untuk semua orang lah. Itu yang bagus, itu yang bestnya. Skill lah. Betul. Dia tak ada pun macam kau belajar awal lambat ni. Dia tak macam effect pun. Tapi kalau kau belajar awal, dia skill lah. Tambah lah kau punya cara berfikir. Level up lah. Cara nak survive tu kan. Advantage on you lah. Betul. Semua macam Semua macam tuju ke sini. bagi aura Even Z pun datang ke sini sebab dia paling junior kan kat sini. Tak apa. Tapi kau pernah kat luar orang cakap macam
Ish, kau ni batch mana ni tak pernah nampak. Sebab sebenarnya sejujurnya aku rasa kau nampak matang lah. dah. Batch kali dia suka semua tua-tua. Nampak tua-tua. Even pergi sana masa pergi Martabat kan. Kawan dengan Sakamudra ni UiTM Samarahan. Jumpa Palam punya kawan dong macam kawan dengan sama umur. Sedangkan dia orang dah part 8 macam Sakamudra Samarahan. Most of them memang dah part 8 part 7. Tapi kawan dia orang pun tak expect aku 19. Dia orang ingat sama umur. Lepas tu time cakap dia orang pun terkejut. Memang ramai cakap ni. Tak, most of budak kali ni memang nampak matang kan. Kau nampak mecek tu. Korang punya apa? Ketua batch kan yang menjambang. Abah. Kita panggil dia Abah. Abah. Lagi Abah. Itu memang nampak matang lah. Aku terkejut tu tengok Abah tu time induction. Aku pun actually terkejut masa part 1. Abah lah yang bunyi kat grup suruh berkumpul kan. Aku masuk aku ingat senior. Senior ni. Aku elok duduk. Rupanya Lala satu kelas. Terkejut muka macam tu dapat sama umur. Ya dulu kan time kita handle Lucky Fest, kita kan banyak berurusan dengan budak Pak Wan ni kan. So apa-apa urusan dengan leaders, panggil Abah. Ya ke Abah? Sebab time tu cerita Sherif naik kan. Aku panggil dia Sherif kan. Dia panggil Sherif lah. Aku panggil dia Sherif kan. Sherif lah. Dia talk about matang ni kan. Sebab sebenarnya architecture ni kan, tak ada pun umur kau muda ke, kau tua ke. Tak membeza. Umur kau berapa? 27. Asal tunjuk gas. Jangan tunjuk gas. Tapi umur ni tak penting pun sebenarnya. Kita macam apa? Jadi kita belajar lah kan. Sebab belajar ni benda yang agak penting lah sekarang. Dengan isu-isu sekarang. Banyak sangat isu. Sebab tak belajar lah. Sebab belajar kan. Hari tu pun kita dah borakkan topik pasal isu ni episod lepas. Kira yang ni bila post video ni dah release lah episod 2. Mesti lah. Ini kan episod 3. Sorry. Teruk tu kau. Kau macam buat kantor je. Abaikan. So apa ni? Apa pendapat korang lah macam podcast ni lah? Sebab ni inisiatif baru lah sebenarnya. Betul. Macam waktu tiba-tiba ada Studio Senja Pod follow macam. So ni betul lah ada satu batch tu. Ni siapa tu? Kenapa dia follow? Siapa? Tak kenal pula. Semua orang macam tak tahu. Aku tak tahu studio baru lah kot. Ya sama lah. Expect ingat studio baru ke. Sebab dia bukan follow Kelly dia je. Account personal pun dia follow. Siapa Senja Pod kan. Mantap lah marketing kita. Marketing orang Dia marketing percaya. strategi Bila orang tak kenal jadi kenal lah. Tiba-tiba tulis coming soon pula kan. Macam apa ni studio mana ni? Jadi. Sebab kita kan daripada intern, tiba kita buat comeback, kita buat podcast ni. Itu orang lain cuma macam terkejut kat tu. I think like it's good lah sebab sekarang pun trending is podcast kan. Ya, Ramai betul. orang nak Betul. dengar podcast. Sometimes orang buat dia orang punya design ke apa semua dia orang dengar podcast juga. Betul. Yeah. So in the free time boleh je dengar podcast apa semua ni. Masuk ke dalam Spotify juga. Coming soon lah. InsyaAllah. Coming soon. InsyaAllah. So macam kalau Zien dah handle banyak event untuk bash korang lah kan. So untuk event Sam ni kan, tadi itu kita dah tengok AGM punya apa ni, list untuk event. So what is your expectation ataupun harapan lah? On apa untuk excited tak? Ataupun untuk my event lah. Betul. Excited lah sebenarnya. Sebab dia punya feeling of orang kata Akifest Sam ni dia macam lain sikit sebab satu YDP dia sangatlah bersemangat dia. Okay, nampak. Yang tu memang komit lah. Like aku masa Martabat pun dia yang datang ambil aku kat Rawang. Sanggup datang ambil aku kat Rawang datang sini. Sebab takkan nak suruh dia Hantar datang pun sendiri. dia yang hantar. Aku literally like pergi datang tak pakai apa-apa duit. Untung dia. Oh, Tak apa. Next year bayar. tak ulur pun duit minyak. Ulur dia ulur tu ulur je. Alah, okay. Dia secara kasar free lah benda tu. Aku yang nak ulur. Dia tak minta. So sebenarnya dia macam benda tu free lah. Dia sanggup lah untuk benda, sebab nampak dia punya minat dekat architecture tu memang very strong. Sebab waktu dia pergi dekat Martabat pun banyak orang kenal dia.
Ya. Oh, ya. Budak bangsa Kian pun ramai kenal. Dia banyak gak kenalan kat Dia sana. banyak kenalan. So macam technically memang orang yang kenal dia as someone like that. Sebab tu kena angkat ODP tu. Ha? Sebab tu kena angkat ODP tu. Aku pun tak tahu dia bila macam ni. Aku buat je. Mungkin dia self volunteer. Kita tak tahu. Dia macam mana kita orang suggest nama-nama lepas tu buat voting. So nama dia lah diangkat. Kita perlukan orang yang macam tu lebih ramai tu. Memang pilihan yang tepat lah. Tapi I think macam insyaAllah lah okay sebab orang-orang dalaman pun macam mulalah untuk join semua benda ni. Macam Boleh lah. event kan. Mm-mm. Tapi aku dengar IGM time tu pun excited juga lah. Dia macam Banyak lah. lain benda lain tu. Banyak aktiviti yang tak pernah dibuat lah setakat yang kita orang lalui. Tapi yang Running Man je kan? Ya Running Kan Man. Running Man. Aku rasa Curi bendera pun best juga. Flag benda tu kan dalam martabat kan is a Culture. culture. Oh, Lepas ya. habis bukanlah lepas habis Dia, sebenarnya. kau kena jaga lah panji and flag kau. Memang Sebab tu lah. Kena benda tu orang akan curi. Yes. Defend lah. Benda tu memang akan curi. It's not even a competition. Macam tailor siapa semua kan. Diorang dah prepare template tu semua tau dengan kain extra. Supaya nanti bila dicuri, diorang boleh Dah bawa ada lain. backup Kena bawa terus. lain. Sebab orang kata macam panji ni something yang bawa tunjukkan diri kita tu siapa kat situ. Ui tak tahu. Kita orang punya first day dah hilang. Aku cantik buat ram. Panji tak ada. Main je. Orang lain yang pegang. Dia memang kau ambil sampai Diorang ambil tahu hilang lah. ambil Macam terus mana? lah. Lepas tu kan buat diam lah. Banyak orang yang tak pernah join martabat. Yelah. Tak pernah join Aki workshop. Lepas tu join. So kita orang tak tahu how it works actually. Ya, So bila betul. pergi sana tu macam kena buat banyak-banyak panji. Yelah. It's not just like panji yang untuk competition. Dia rupanya panji untuk canting and everything. Ya betul. Ya Dia- sebab kebanyakan yang pergi pun semua memang first time kan. Banyak yang first time. Banyak first time kan. Tapi Ada cepat lah. seorang tu, panji dah kena curi. Baru buat panji. Malam tu tak tidur. menangis, Baru menangis. buat. Oi. Kecuri. Masuk. Dewan Dekta. Hilang. Keluar hilang. Hilang. Tak sempat canting. Keluar hilang. Rupanya organizer yang curi. Organizer. Kita orang punya lah tax organizer macam kata ni nak ada curi panji sebab tu. ada rules kata macam selepas habis event je boleh curi. Tapi rupanya macam Dekat ada sana. je orang buat sebab kita mana pernah follow rules sangat Ah. pun. Ikut 24/7. Tengah competition installation. Ikutkan budak-budak yang tak masuk installation, kenalah motivate budak-budak installation. Tapi tak, kita orang semua pergi berkumpul kat dataran canting kat sana. Ada installation tinggal tinggal. lah. Tinggal semua. Hilang muka dia. Flag semua tinggal. Flat bawa lah pergi canting sekali. Oh semua. kali. Memang Tapi ada je macam free okay time terus canting. Free time terus canting. Tapi menarik lah untuk kita curi orang punya kerja-kerja dia orang. Ya. Ada juga yang exchange dia orang punya tandu yang besar tu kan. Dia orang exchange jantung dia orang unik. Yalah. Menarik. Itu ada tradition yang Maksudnya nanti kita akan ada elemen tu lah dalam event ni. Dia macam korang nak buat tu macam senyap-senyap Oi, So alamak. nanti kan sebab pas habis Jumaat tu kan semua uni pakat post apa benda je yang dia orang curi. Paling dia banyak punya I would collection. say USM, UPM dengan UKM Palam. lah. Palam dengan UKM lah. Organizer. Organizer banyak pun sapu. Banyak dia orang sapu. Bukan bendera je. Macam-macam. Macam-macam. Barang-barang kat installation pun, like last day tu, orang akan cabut. Hilang. Barang-barang kat installation Macam cabut, bawa balik kita lah. dekat dalam dewan kita orang tengah macam dengar bla bla bla. Ah. Ada yang keluar pergi curi. itu Kat installation. Macam tu. tapi itu macam kira korang okey lah. Itu macam kira normal. Sebab it's a culture. It's a Culture. And Kena macam adapt benda tu. kita pun ambil macam cenderah hati lah kononnya kan. Korang curi tak? Confirm lah. Orang dah curi kita punya, Dah. kita curi lah juga. Kita kena bawa balik. Baru je nak join kan. So macam sikit lah tak apa. Kita tengok next year. Next year dia satu bunyi kita angkut lah. Kita cuba. Maybe kena letak lagi satu HOD untuk mencuri. Ada anak-anak dia kan. Oi. Kerja dia mencuri kat sana. Aku nak join tu macam depan. Ish. Join lah. Kena cari yang kecil-kecil lah. Cari kecil-kecil. Nanti at the end tu banyak ah. Ambil besar-besar. Faham. Tapi seronok lah benda tu. Interesting lah culture. menarik. Tak ada pun macam orang nak marah-marah ke Ya apa. tu. Sebab diorang dah tahu benda tu memang biasa kat Memang set biasa. workshop kan. One of new culture yang aku dengar So cakap kan. macam Irma buat benda tu as in Akifest, it's very good lah. Okey juga kan. Dia walaupun as a culture pun masa kena curi panji tu sakit lah. Sakit lah sebab kan orang penat. Kita orang pula tak ada panji. Yelah tu. Cantik Macam uni kosong. lain, ya Allah berpuluh-puluh Oh semua ya. kan. Sebab dia ada satu Ya. canting tu. Panji tak akan turun.
semua panji macam kan bulat kan. Panji semua akan turun, naik. Panji kita tak ada. So macam tak turun-turun. Dah kena curi. Memang ada tangan je lah macam tu. Tangan je tu. Sebab tu lah macam banner yang Irma suruh buat pun bukan macam banner yang setakat banner petak. Setakat ada tempat pemegang tu, tak nak. Dia nak something Buat je yang design very good lah. Sebab benda tu tunjuk identiti kita kak. Betul. Tu Bayangkan jalanan daripada jauh kan. Kita duk pegang panji tinggi-tinggi. Ya, betul. Siapa je tak bangga tu. Ya doh. ya betul. Time rasanya macam setiap event kena ada lah benda tu kan. Betul. Bagus buat benda tu. So sebenarnya memang bagus lah. Korang punya YDP ni dah terapkan martabat punya elemen dalam kita punya event. So maksudnya pelajar-pelajar yang tak pernah join event dapat tahu juga, dapat rasa Betul. macam mana workshop tu. Dan mungkin next year mungkin diorang yang masuk. Betul. Boleh masuk je. Kita pun nak naikkan nama UiTM. Ya, Betul. Naikkan balik sebab UiTM dulu one of the strongest dalam architecture workshop. Ya, Lepas tu one by one UPM potong. Lepas tu USM potong. kita pernah handle the biggest workshop kat ni lah, kat Dekat Malaysia SI betul? Mahawangsa kan? Masa kau mana? Masa review orang. Mau masuk tu event kita. Apa tak aku lupa lah nama Tiang Seri ke apa tak? Seri yang tu. Lupa lah. Kau ni main sebut je. Aku lupa lah nama. Tapi maksudnya point dia nak cakap ada lah. Ada lah, the biggest juga ah. Ni mungkin korang dah macam first step untuk kita kembali ke zaman-zaman kegemilangan. Betul. Prime SI. Time kita kan. Sebab Aku pun start bawa. Atau aku print flag calendar semua masa cantik. Oh ada ke? Start bawa kalau boleh semua batch lah print. Dan cantik. Kibar je. Bendera Perak pun aku beli biar ada nampak. Nampak SI. Lepas tu kita orang buat video untuk nak saja ambil gambar, nak promote akad. Kita orang kan ada bendera Perak. Sebenarnya bendera Perak tu Padang Kobar punya lah. Padang Kobar punya. Kita bawa pergi sana. Lah pergi martabat dia orang curi. Pasal-pasal kena beli baru untuk Padang Kobar. Tapi wakil Perak ada berapa je kes tu? Wakil Perak. Ya pergi. Itu je lah. Kita je. Kita Yelah. SI lah. SI je. wakil Ni tak Perak pergi tau. Apa Kampak You apa ni? Utah. Utah tak hantar. Utah tak ada sebenarnya. Utah tak ada Jangan tu. Utah. Tak nanti diorang tengok. Jangan tu. Ada. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. So Ramai lah so aku rasa macam untuk Sam ni Akisa bagus lah. Diorang buat pilihan yang betul lah siapa yang untuk handle Aki Fest Sam ni. Maksudnya dia bagi batch Ahmad Sari untuk handle sebab dia dah experience the workshop. So banyaklah pengalaman yang diorang boleh terap dekat Aki Fest nanti lah. Tapi korang collab dengan Jentayu kan? Boleh ajar banyak lah benda. Boleh. Kat Jentayu kan. Sepatutnya boleh jadi meletup ni sebab Jentayu batch besar juga. Jentayu. Cik. Macam Jentayu pun yang YDP dia Jentayu habis tu lah. pun turun martabat itu. YDP Jentayu tu Awish tu. Kan? Dia turun martabat. Oh, Sebab turun bapak juga. dia somehow someone yang orang penting Dalam UKM. UKM. Oh ya ke? So dia dapat free masuk martabat tu. Like dia boleh Tapi dapat as baju. korang As a punya guest lah. No. Oh guest as a guest. Oh. Macam sebab kan nak masuk tu ada yang observer, ada yang Betul. participant. So plan lah kalau nak masuk segala competition masuk je yang participant kalau aku. Kalau aku memang masuk participant lah sebab observer kita boleh macam boleh tengok kan Tengok tapi je. tak ada rasa. Nak join pun malu-malu ke. Tiba kau daripada observer kau nak masuk orang tengah canting. Apa salah? Okay, so memang bagi aku martabat ni one of event yang paling padu lah. Betul. Dan Wajib korang lah. pun dah macam banggakan SI. Betul. UKM So harapnya punya kita dapat continue lah legacy. Betul. Boleh ni. Korang punya sebab next year UiTM Palam kan yang handle. Hmm. UiTM Palam pula jadi organizer. So kan Irma ada buat yang past pattern kan. Yang tu pun dia reflect on martabat juga architecture workshop sebab setiap archi workshop diorang akan pass baton-baton untuk siapa pula handle next. So UKM yang pass baton dekat Palam. okay. Oh dah buat dah kan? Diorang dah pass ada baton. And actually kita boleh je waktu nak join macam mana archi workshop ni boleh je combine dengan UiTM yang lain. Ya. Sebab kita bawakan satu nama UiTM juga. Betul. Different branch je. Ya, different branch. Tapi satu aku boleh terkejut.
Samarahan punya budak-budak yang join martabat tu bukan siapa yang nak join je. Dia ada audition. Antara dia orang. Sebenarnya banyak uni yang macam tu. Yeah. Sebab dia ramai budak nak join dah sebenarnya. Tapi benda tu dia banyak. ditapis dengan audition like dia ni boleh tak masuk? Boleh tak cantik, boleh tak yang ni. Dia spirit tu is important lah. Betul. Macam ya USM pun buat audition, UPM pun buat audition. Semua buat audition sebab ramai yang nak join. Tapi kita at that time macam sebab tak ada kan yang nak join sangat. So benda tu macam kita tak didedahkan. Benda baru untuk kita lah. Sebenarnya benda ni dah lama. Yelah. Okay, so harapnya apa ni? Event ataupun event korang lah Amasari ni dapat lah teruskan. Dapat sambutan. Macam harapnya kita ataupun Akisa dapat berikan sambutan lah yang okey lah. Sebab tu lah kita buat podcast ni. Kita nak bagi tahu lah kan. Cerita-cerita di sebalik. Bagus lah. Memang betul tak apa didedahkan gak sebenarnya. Ikut masa saya lepas pun kalau Sadip tak datang cakap pasal ni, tak tahu. aku pun tak tahu dia. Tak tahu lah. First like Z approach aku untuk masuk pun, I thought workshop ni just like workshop, bengkel, tempat belajar. So bila fikir nak join macam nak tengah cuti ni. Lepas tu macam aku tengok IG apa semua, tengok macam best juga, ada jantung apa semua. Tapi masuk dah siap dah. Dah siap dah. Aduh. Tapi korang hari tu sponsor dapat dari mana? Tanya. Sebab hari tu korang tanya soalan yang sensitif. Macam mana ya. Tak tahu lah boleh bagi tahu ke tak kan. Tapi macam unit lain dia orang ada je masuk half. Dia orang bayar half. Bayar 70%. Macam Tapi kita dapat lah. Kita adalah several je yang Several je lagi lah. Tapi dia pun daripada datang from like parents and everything. Tapi tak apa, okay, at least ada lah juga kan. dia yang penting kalau betul nak sponsor, dia yuran tu sebenarnya. Yuran tu je, sponsor yuran yang belakang dalam tu macam betul. itu still boleh support lagi. Untuk preparation ke Panji ke something semua tu kan, kita boleh consider lagi duit sendiri kan. Sebab yuran tu je agak lah. Yuran tu tinggi sebab yelah kalau macam duit barang-barang semua tu dah nak guna duit sendiri. Lepas tu nak kena bayar lagi 350 tu macam banyak lah costing untuk Ya, keluar. betul. Tapi tak apa lah sebab cost tu mungkin dia salah satu halangan. Tapi kalau betul kita nak buat, sebenarnya benda tu akan jadi ke. Betul. Effort tu yang penting. Semangat juga. Semangat. Effort. Semangat. So apa macam harapan korang lah untuk Akisa ataupun mungkin korang nak suruh Pak Wan join ke ataupun apa lah macam harapan untuk podcast ni ke, kata-kata motivasi lah untuk dia orang. Bukan Pak Wan je tu. Yang final Sam tu join lah sekali. Yang ni yang muka ni kan. Sekarang jangan harap orang muda je. Dia orang muda, kita nak orang muda datang, orang yang dah ada experience ni yang kena tarik. Orang yang last ni lagi lah kena rasa. Kau lah join. Dah malu. Aku memang join. Aku memang dah commit. InsyaAllah. Memang commit join. Harapnya Sebab nak kumpul ramai lah yang join nanti. Tempat lagi. Lagi. Ada setahun lagi. Sebab ada setahun nak kumpul. Kerja Mitsu ke Aicha ke dapat lah. Tempat ni nak kumpul duit daripada sekarang kan boleh lah RM1. Dah boleh bersenam madam. Kau nak centing kau kena exercise. Suara, simak suara. Cibar suara ah. Masalah. Harapnya macam Masa pergi martabat pun aku simpan satu papan di flam untuk backup suara. Hari memang jerit straight kan. Yang simpan di flam, bagi air rumah di flam memang habis jantin terus makan. Tak, sebenarnya aku terkejut juga sebelum kau datang sini. Aku terkejut tanya GM, ni siapa ni asal tiba dia jadi lead tu macam ni kan. Oh rupanya kau pun antara orang kuat join workshop juga. So nampaklah effort tu. And ada juga cantik-cantik yang kita orang baru dengar. Itu yang bagus tu. Sebab kita orang suruh dia handle untuk buat juga cantik-cantik baru. So kan semua uni ada cantik masing-masing kan. Ya betul. Yang membawakan juga itu dia orang. identiti dia orang. Kita tak ada. So suruhlah dia buat, dia dengan Irma buat. Dia orang-orang kuat cantik lah. Bagus lah. That's a good approach lah from you. Nampak dia je yang macam duk menjerit dekat kita punya fakulti kan. So tarik lagi. Dah macam gila dah dia. Dia memang dah suka benda tu macam
sebab main dah zaman sekolah lagi. Zaman sekolah kalau Zaman sekolah. ada sukan ke apa, even bawa pergi mana-mana memang canting tu tunjukkan sekolah. Tunjukkan sekolah aku lah. Memang ni sebenarnya sekolah Darussan. Memang dia orang ni dia jek-jek ni dia orang ni. Dia orang jek gila ni. Dah boleh aim lah. Dah boleh target lah siapa yang selalu bising kan. Lepas tu aku datang sini awal-awal cakap, ada cantik kan? Best lah. Maksudnya korang berada di tempat yang betul lah ni. The right path. Okay, so apa ni? Kita pun dah maksudnya macam gas dah macam banyak kali lah angkat. So, kita stop sebenarnya. Dia macam tekan dari main dah masa kita dah nak ni. So first macam terima kasih lah kat korang dua sebenarnya dah banyak bagi cerita pengalaman ataupun betul. Dah berkongsi lah dengan kita orang dan juga seluruh warga Kisah 800 orang tu dah macam dapat tahu juga. So macam kalau dah tengok episod 2 kita ada buat special punya untuk memorial punya ni untuk gas. Okay, so ada sign nanti. Korang sign nanti. So nak menunjukkan yang kita punya podcast ni betul ada buat. Ini adalah salah satu bukti dia lah. Salah satu bukti dia. Nice. Ui, macam fan event tu. Kena ada nama. Bukti kan? Ya. Korang antara orang-orang yang hebat lah datang sini. Kita Belum kita. So boleh cuba angkat tunjukkan kamera. Korang ni sebenarnya adalah student pertama yang kita orang invite. Ya betul. Yang selain kita orang punya. Best. Apa ni? Oh, peace. Peace. Okay, ada lagi. Alright. So itu sajalah untuk episod kali ni. And harapnya korang boleh isi ruang komen tentang apa diorang punya pengalaman ataupun nak cerita, mungkin ada ahli martabat yang lain ke nak tambah nak selit kan dalam komen tu. Betul. Ada apa-apa penambahbaikan ke boleh ni lah. And jangan lupa support Volta juga kan. Kita support kita lah. Kita support event kita. Volta. Kalau ada you lain pun tengok kita punya podcast ni, komen-komen lah apa yang korang nak kita orang tunjukkan dekat podcast ni daripada korang ke kan. So jumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Nanti ada QR untuk workshop akan datang. Boleh kita orang collect duit siap-siap. Siap. Boleh. Sedikit. Okay. Okay, bye. Okay.